Yang kata favourite keli goreng dia. Keli belado. Kalau di Mak Saleh mereka panggil ikan kucing. Assalamualaikum. Saya ada di Bagan Ajam. Sebelah kiri saya ni flat Taman Tun Dr. Awang. Saya bukan nak cerita pasal flat, saya nak cerita pasal nasi campur ala kampung Pokok Ketapang. Kedai kecil ya. Kita cari kedai-kedai yang usi-usi, perniagaan yang simple tapi rasa mau tangkap syur, tangkap syam. Jom. Ni tak mi hidang ni, kita buat stay campur tu nasi sikit. Diet. Sini apa? Ni Tokey punya abang. Abang Tokey. Bantu ah. Sini apa yang simple? Yang gulai lah, kepala ikan. Gulai Kepala ikan lah. Dia simple lah kedai ni. Dia Dia ala kampung. Ala kampung ni. Jom. Tu dia nampak ni. Yang kata ala kampung ni. Kangkung. Sambai, mai tengok sambai dia. Ni sambai orang Lam. Kan tahu tak Pajeri ni? Hak ni walaupun dia orang kata angin, tapi aku tak tahan. Wui, kepala wui. Tu dia. Tu macam cedok bendi ni. Ni kira gulai Melayu lah. Gulai kampung. Kampung Melayu mah. Ala-ala Melayu. Kan ada popok, ada mamak sikit lah. Opok ni mamak lah. Mamak lah. Ni papdom. Papdom ni bukan mamak ah. Mamak lah. Tak ada apa. Kan mamak ada Melayu lah. Tapi yang ni Melayu punya. Melayu punya apa? Sampai tu. Ada yang dari kanan. Sambai ni. Oh, sambai ni kurang ajar. Orang kami beli bungkus yang kata orang kena main beli bungkus. Capai saja. Lepas sambai saja ambil beli bungkus. Yang tu kurang ajar juga. Lepas beli sambai saja. Kau nak jual rumah mana kan? Lihat bagi je. Kira timbang. Kita bersama dengan Tokey kedai nasi campur ni. Nama apa? Nama Ikim. Ikim yang pendek no? Kedai ni Ikim berniaga ke atau sebelum ni dah ada mak berniaga ke pok berniaga? Memang pada arwah mak abah lagi yang berniaga. Oh, dah berniaga di tapak ni? Ya. Jadi rata-rata yang mai makan kat sini ni orang sini ke ada orang luar mai? Ada orang luar juga main. Jadi lepas komen macam mana? Buat masalah ni, mereka komen tu okey lah. Gulai, macam tempe, keli memang jadi ni lah. So saya tanya abang tu tadi, dia kata sini signature dia ni, kepala ikan ni. Betul? Gulai dia ni kira resepi siapa? Campur lah dengan tukang masak apa semua. Oh, satu lagi ni apa ni? Orang minat ni? Tempe dengan kacang. Tempe dengan kacang, memang orang suka lah. Ya. Kalau yang ni bubur memang set je. Lagi satu? Satu lagi keli. Keli ni lah. So sambal kat lado. sini ni antara yang kita letak ni memang yang favourite lah. Tu Satu dia. lagi pajeri. Pajeri, betul? Saya dah ambil dah. Ya. Yang ni tak ada siapa cakap. Saya tengok pun saya tahu dah. Buka hari apa? Buka setiap hari Isnin. Rabu kami tutup. Rabu itu tutup. Rabu Maksud tutup. dia Ahad ada. Ahad ada. Sabtu Ahad memang ada. Yang ni yang selalu kalau kedai nasi campur Melayu ni, kita ada masalah lepas tutup hari Ahad. Kalau kata macam ada hari macam cuti ke apa, kita orang buka. Public holiday pun buka. Ya. Yang ni yang kita mau ni. Jadi siapa yang main Bagan Ajam, pening nak cari apa nasi campur entah mana, ya hari Ahad dia buka. Rabu lah jangan main. Semua kan public holiday pun buka ni buka. sempoi. Saya jangan dengar. Kalau orang cuti ramai memang buka. Hampa tak buat perangai office lah. Tak. Ni Tokey ke? Yang ni pekerja lama. Pekerja lama, orang Lam lah. Orang Lam. Oh tu nama dia Kak Ila. Kami buat Ila. Oh, dia buat sendiri tu. Oh, bagus tu. Itu orang kata semangat berniaga tu. Dia pegang kedai. Dia yang syok tu, belum makan lagi dia punya angin tu duk main. Lepas tu satu ni environment tu. Tarikan dia kat suasana ni lah. Tak apa, saya cuba. Bismillah. Sambai ni yang tadi abang tu abang. Mereka boleh main bungkus sambai. Saya nak try ni apa ni, dia punya, dia kata sambai tempe dengan kacang. Yang tu antara best seller sini lah. Dia punya best seller. Bismillah. Orang yang ada darah Banjak, darah Jawa sikit pun semua kan. Dia kena cari juga yang tu. Sedap, patut lah. Ni masalahnya. Ni kepala ikan bukan kecil Dia rasa feel kampung nelayan kat sini. Betul. Hang sini ada tahu sejarah apa-apa? Sambil aku duduk makan ni, hang cerita. Sejarah ni, dia kat sini sejarah tak Dia sejarah Hafiz lah. Sejarah Hafiz, yang tu lah. Depan tu yang tengok macam ikat kapal tu, macam dia punya jetty tu. Masih berfungsi ke? Itu fungsi lah. Masih fungsi. Ada layan ke kapal, ada orang yang nak geng nak mancing. Mereka ambil package, sini ada buat package nak mancing naik bot. Ui.
Depa bawa Kalau belah mana? sebelum ni nak pi bawah jambatan tu boleh, tapi dah depa dah tak Lah bagi. ni tak boleh lah, kes mati tu. So depa bawa pi Tengah Laut ataupun kat pulau-pulau kecil tu. Tapi tak bagus lah kalau kata jambatan pun ingat tak mancing. Bagus pun tak juga lah apa. depa buat tu. Minta maaf ha. Mungkin ada yang tak setuju. Oi, manis hati kepala ikan dah. Yang kata favourite keli goreng dia. Keli belado. Kalau di Mak Saleh depa panggil ikan kucing. Kalau Boleh lah, translate boleh. balik lah bahasa kita. Betul lah. Tak salah. Ikan kucing ah. Macam depa biasalah Mak Saleh. Depa tengok ikan, lepas tu tengok macam kucing, terus depa panggil ikan kucing. Ada satu tu sebut pasal Mak Saleh ni. Lepa saya kan duk pi tengok. Kita kan orang silat, kita tahu pasal gendang silat dengan sonai. Kan sonai silat ni dia tak berhenti. Dia duk bunyi tak berhenti ni. Lepa heran, tarik nafas waktu bila. Dia duk buat kajian Mak Saleh ni. Lepa kononnya buat pandai. kajian tu. Dia buat kajian macam mana lepa bernafas. Pasal apa sonai tu tak berhenti. Tu dia. Kalau muzik lain ada agak berhenti kan. Pet ada dan tarik nafas kan. Ni tak ada duk pi tak berhenti. Depa pening tu macam mana. Lepas pun duk pening. Macam mana? Lepas tu depa tengok yang duk tiup sonai tu telinga bergerak. Nak jadi cerita kawan tu duk tiup sambil telinga dia ada gerakan. Yalah dia duk main pipi dia. Orang-orang dia. Bergerak. Dia kata sah bernafas kot telinga. Tu dia. Bernafas kot telinga dia kata. Punya terror Mak Saleh ni nak kata ke habis pandai depa kan. Tu yang kita duk agung-agung sangat depa. Rupanya depa sikit memang kang. Depa kira bodoh.